Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Wafatlah di kota Madinatul Munawwarah itu bapanya Abdullah. Kenapa Syekh Ja'far Barzanji guna bil Madinatil Munawwarah? Ini kisah sebelum Nabi, belum Nabi dilahirkan lagi pun. Kenapa Syekh Ja'far Barzanji tak guna Tuwfiya bi Yathriba Abuhu Abdullah? Kenapa Nabi tak guna? Sebab nama asal Madinah, kota Madinatul Munawwarah tu nama asal dia Yathrib. Kenapa Nabi Syekh Ja'far tak guna nama tu? Nak menggambarkan bahawa Abdullah ini tempatnya di mana, tuan-tuan? Tempatnya di dalam syurga Allah SWT sebagai ahli fitrah. Betul Syekh Ja'far menggunakan bil Madinatil Munawwarah. Hal peristiwa wafat Abdullah itu berlaku sebelum Nabi dilahirkan. Apatah lagi diutuskan sebagai Nabi dan Rasul. Apatah lagi Nabi SAW itu 50 tahun lebih selepas kematian ayahandanya, Nabi SAW berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Maksudnya waktu Abdullah wafat itu, waktu itu kota itu bukan Al-Madinatul Munawwarah, kota itu namanya Yathrib. Kenapa Syekh Ja'far Barzanji guna Tuwfiya bil Madinatil Munawwarah? Kenapa? So, inilah dia tanda-tanda, bukti-bukti bahawa Abdullah itu juga Aminah, isterinya bonda Nabi SAW, mereka ini wafat sebagai ahli fitrah, yakni tempat mereka mengikut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tempat mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka ahli fitrah. Mereka tidak menerima seruan mana-mana nabi dan mana-mana rasul. Sebab tu saya baca tu tadi kan, 570 tahun Nabi SAW dilahirkan pada tahun 571 Masihi. Tarikh tepatnya 23 April. Dekat dengan haji saya tu. Haji saya 14 April. Hari jadi dalam bulan takwim hijrah 10 Rabiul Awal. Tuan-tuan ada cek? Minta tolong anak-anak kita yang pandai menggunakan internet tu mencari tarikh lahir kita dalam takwim hijrah. Cari. Tahun tak penting. Kalau tahu lagi bagus. Tapi tarikh berapa tu, Safar ke Muharram ke Ramadan ke, sebab kita tak guna. Kita tak guna dalam pengenalan diri kita, dalam IC kita tak guna. Kita tahu tarikh lahir kita dalam tahun Masihi, kita tahu 14 April, 6 Mac, 5 Mac, 3 Mei, 24 Julai. Semua kita tahu tarikh lahir masing-masing dan dimasukkan dalam kad pengenalan. Dimasukkan dalam kad pengenalan kita. Ya. Nak cari nak kad pengenalan orang bukan susah sekarang. Cari tarikh lahir dia je dengan tahun lahir dia. Dah. Berapa? Terbalikkan je. Lahir mana? Lahir Perak 08. Yang ujung 4 angka ujung tu saja yang kita tak dapat cari. Yang mula-mula tu dapat tarikh lahir, dapat tahun dia, dapat tarikh lahir dia, cukup je. Macam saya 730414. Tak susah. Lahir mana? Selangor Darul Ihsan, Kuala Lumpur Selangor Darul Ihsan. Satu kosong. Ujung tu je yang payah sikit nak cari. Kan? Tapi kita pernah tak kita mencari tarikh lahir kita dalam takwim hijrah? Cari lepas. Balik minta tolong anak kita. Cari bagaimana? Barikan tarikh lahir kita. Abah nak cari tarikh lahir abah pada tahun hijrah, mengikut bulan hijrah, bulan tarikh berapa bulan mana, tahun bila. Tolong cari. Boleh cari. Lepas tu kita tulis tulis sampai masa ni kita sambut macam saya nanti sambut 10 Rabiul Awal saya sambut birthday mengikut tahun Hijri. Esok tahun Masihi itu sambut lagi. Gitu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat rahimakumullah, itu ni tuan-tuan. Ya, peristiwa yang menarik yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Kemudian Nabi SAW mengawini Siti Khadijah, isteri baginda, pada 10 Rabiul Awal, tarikh kelahiran saya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Bukan diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul pada 1 Rabiul Awal. Dia ada beza. Sebab Nabi dilantik sebagai Nabi, Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai Nabi pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. 17 Ramadan. Kita tahu kan tarikh di mana turunnya Al-Quran. Tapi dilantik jadi Rasul pada 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal. Dilantik sebagai Nabi dan dilantik sebagai Rasul. Dilantik sebagai Nabi, waktu Nabi dilantik sebagai Nabi itu, Nabi sudah menerima wahyu. Beberapa bulan kemudian Nabi baru dilantik sebagai Rasul. Bila dilantik sebagai Rasul, Nabi kena sampaikan segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Itu kewajipan, itu tarikh Rasul. Rasul ni itu tarikh dia. Seorang lelaki yang dilantik oleh Allah SWT, diturunkan kepadanya wahyu dan wajib kepada dia menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Itu Rasul. Kalau Nabi, dia tak wajib. Dia untuk diri dia je. Kalau Rasul, dia wajib menyampaikan wahyu Allah SWT itu kepada orang lain. Sebab itu Nabi ramai, 124,000 orang mengikut sabda Nabi SAW. 124,000. Kalau Rasul hanya 313 orang. Yang namanya ada dalam Al-Quran 25 sahaja. Nampak? Ini ya. Itu cerita tentang Nabi SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian kita lihat pula dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Nabi SAW bersembunyi di Gua Tur pada 2, 3 dan 4 Rabiul Awal. Perjalanan Nabi SAW bermula pada akhir bulan Safar. Nabi SAW bersembunyi di Gua Tur pada 2, 3 dan 4 Rabiul Awal, 3 hari. Kenapa Nabi pilih 3 hari? Bila masuk orang Arab ni, dia boleh pegang, bila sampai 3 hari, dah banyak lah tu. Nabi dah hilang dah lama dah. Tak jumpa dah. 3 hari Nabi hilang, tak jumpa dah. Mana pergi Nabi, tak jumpa dah. Hilang Nabi. Maka dikeluarkan satu pekeliling. Apa pekelilingnya? Barang siapa yang jumpa dapat bawa balik Nabi ke kota Mekah, hidup atau mati, dia akan menerima reward. Rupanya bukan zaman cowboy yang ada reward. Di zaman Nabi ada reward tu lagi. Betul. Zaman Nabi pada reward ke? Baru tu. Nabi SAW hidup atau mati, 100 ekor unta. Tu yang menarik perhatian surah Qaf tu. Tu cerita hijrah. Habis kat situ. Kemudian Nabi SAW sampai di kota Mekah dalam peristiwa, sampai di kota Madinatul Munawwarah dalam peristiwa hijrah pada 12 Rabiul Awal. Itu dia peristiwa yang menarik dalam bulan Rabiul Awal. Nampak? Kita dapat kan? Kita selalu tahu peristiwa-peristiwa menarik pada bulan-bulan Ramadan, tahu. Bulan Zulhijjah, tahu. Bulan Syawal lagi kita tahu. Sebab bulan Syawal ada hari raya Aidil Fitri. 1 Syawal sembahyang raya, 2 Syawal baraan. Tu dia akan beritahu lah. Tak beritahu kan? Tapi bagaimana dengan bulan Rabiul Awal? Kalau kita tidak meraihkan, tidak menyambut hari kelahiran Nabi SAW, niscaya kita bertemu dengan Rabiul Awal tu macam hari-hari biasa. Kita pun tak tahu berapa Rabiul Awal hari ni. Bayang, kita tahu ke? Tak tahu tuan. Sebab kita pun guna takwim Masehi. Berapa hari bulan hari ni? 23 Disember 2014. Hujan rahmat. Daripada semalam sampai hari ni hujan. Penyudahnya, majlis serah terima tugas untuk Ketua Belia Perak yang baru pun buat dalam indoor saja, tak buat outdoor. Tu maklumat tu itu hai.